Boy. Girl. Boy. Girl lah. Boy. Girl. Boy. Girl. Girl. Boy. Girl. I nak boy. Girl. Girl. Dah buat dah. Saya rasa boy. Boy. Sebab FOMO. Boy. Siapa besar? Okay, nak rasa kan? So saya nak Hey guys. Welcome back to TA Amo. Vlog. Hari ni kita nak buat apa? Dia nak jadi chef. Kita nak buat kek. Bakery. Jom. Let's go. Jom tengok kita nak buat kek apa. Hari ni kita nak buat kek. Wow. Tapi kan tak nak buat kek sendiri. Sebabnya kita dah ada kek ni. Oh, so kita akan buat. Kita akan make up kek ni. Bila masa terlena, ku terjaga dalam mimpi terbayangkan. Oh, makeup cake ni. Wow, macam best je. Tengok ni. Biru pink. Alamak. So hari ni kita nak buat kek untuk gender Reveal. Kita orang buat sendiri tau. Yeah. Tapi pakai yang ni lah. Tapi nanti kita orang akan modify dia. Akan jadi yang apa yang kita orang nak. kek. Sebab Yes. hari ni tak sempat lah nak pergi beli kek yang dah siap. Betul. Kan? So korang kena teka boy or girl. Ya. Tapi you Kamu rasa tak nak beli, dia nak make up sendiri kek tu. Yelah. Dia nak yang special, tak nak orang buat. Yelah barulah kenangan kan. Kita buat sendiri air tangan kita. Walaupun kek span dalam ni Sebab kek. tak pandai buat kek. Sebab you tak pandai buat kek. Tapi you pakai baju warna biru. You vote boy ke? Mestilah boy. Hah? You pakai baju pink. I pakai pink. I vote girl lah. You ke? Kalau dapat boy macam mana? Girl lah. Macam ni tahu. Korang cuba teka, okay? Korang boleh komen kat bawah. Cuba teka. Girl ke boy? Okay, kita tunggu apa lagi? Kita let's go buat kek. Apa? Homemade eh? Be. 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 So hari ni kita orang tak sabar sangat nak buat benda ni. Sebenarnya TA ada suruh kawan-kawan dia buat video untuk teka boy or girl. saya rasa anak TA perempuan. Saya rasa lelaki. Saya rasa boy. Boy. Nak rasa kan? Mesti boy. Kejap. Boy, semua boy. So saya nak Saya nak girl. Bombastic side eye. Malu teka. Lelaki ke perempuan? Malu kata perempuan. Aish rasa baby Amul dengan Tia baby kembar. Seorang boy, seorang girl, sepasang. 1, 2, 3 Boy. Tapi dia rasa macam girl. Rasa boy. Sebab Amor cakap dia nak ajar anak dia main game. Dia macam manis. Lepas tu kalau tengok story beli barang-barang baby, tiap masa beli. Boleh pakai dua jantina. Tengok. Boy. Boy. Oh dah. Adalah tali tamplom. Girl lah. Awak boy orang girl. Adalah sikit. Dua jantina. Semua orang tak tahu. Yes. Mak ayah kita pun tak Betul. tahu kan? Betul, semua tak tahu. Tahu. Kesian dia orang tanya-tanya kita boy girl. Betul. So kita akan buat barang-barang. Sabar-sabar anak-anak boy. Barang-barang yang kita perlukan. Barang-barang kita perlukan. Kita perlukan apa? Topping cream. Ni kita tanya GPT. Ni tak tanya GBT. Ni semua kek daripada GBT. Kalau salah. Okey, kita perlukan topping cream dan pewarna makanan. Ni tak tahu. Ni Amo beli. Ni dekor-dekor. Lepas tu kita perlukan ni macam kita nak. Oh, okey, faham. Ya, tolonglah. I tak pandai buat kek.
Sebenarnya video ni kita buat masa hari raya. Hari raya ke-4. Alright, first kita akan letak whipped cream ni. Whipped cream ni kita letak, jangan letak banyak sebab benda ni kita akan gaul. So dia akan jadi apa ya? Kembang. Dia akan kembang. Kita campur lagi. Apa potong? Okay dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Later. Dia kena sejuk daripada free. Okay, Kita kena tunggu dalam 3 atau 5 minit. Allah dah jadi. 3 minit belum lagi. Yo, I nak boy. I nak girl. Awak ni. Guys! Nak boy. Tengok, tengok. Boy. Nak boy guys. Sebab apa tahu? Bapa. Ayah sebab I tak make up. Tak mau. Oh. Super sedap. Kita orang jangan makan sebab kita orang main-main. Tada. Crazy but it's true. Macam ni ke yang? You ambil biru. Ambil pink. I Untuk ambil biru. tempahan korang boleh order. Ni lah kan. Biru ais krim. Comel Comel gila weh. Kita tunggu lagi 2 jam. Lepas tu kita makan. Kita tengok dalam tu warna apa guys. Actually kan dah 9 bulan kita rahsiakan ni. Semua orang duk tanya-tanya. Mak kita orang pun tak tahu boy ke girl. Macam mana you? Settle cepat hari ni. Dalam video ni I nak settle cepat sebelum baby ni keluar. Korang teka lah sendiri. Aku dah marah. I cakap ke? Boy lah baru manja dengan I. Kalau girl manja dengan you. Yelah. Tak nak main barang-barang mainan you. Bila I bawa girl, mesti banyak perempuan. Cute dia tadi cute dia. Mestilah girl. You ingat tak mak you teka girl ke boy? Ada? Mak you teka apa? Boy mulanya. Lepas tu? Lepas tu tiba-tiba girl. Mak I teka girl. Girl. Tapi tak tahulah. Hari tu dia cakap boy, I pun tak tahu. You lah tak nak bagi tahu dia orang. Mana boleh. Lama gila kita rahsiakan tau. Tak apalah, nanti kita buat yang proper punya. Kita buat kenduri akikah. Boleh. Yang tu. Sebab yang sekarang gender reveal memang tak sempat dah. Sebab dah nak hampir dah. Dah dekat due dah. Due besar Sebenarnya kita orang kenapa serabut sangat? Sebab kita orang ada bertembung dengan kita orang punya kontrak rumah lama. So kita orang tak nak dah duduk rumah tu, kita nak lari tu rumah baru. Kita orang pindah sebenarnya ni. Buat video pindah rumah pun belum. Hey, nanti I buat lah. Dah Alah. rekam sikit-sikit dah. Busy. Nak kemas kerja busy. rumah. Kemas rumah. Puasa. Banyak makan kuat ni si bonjol ni. Makan kuat. Lepas tu nak dekat raya dah, takkan rumah nak bersepah. So kita orang kena kemas habis-habis. Lepas tu dia nak keluar dah ni. Aduh, Lepas tu bertindang-tindang. raya pertama family kita raya sini. Sebab kita orang tak boleh balik raya. Sebab kita orang memang kena standby. Takut dia belebus dekat sini. Alhamdulillah lah kalau kat sini. Di sini dekat rumah kita orang. Kalau dekat kampung ke dah jam. Kita orang kena duduk kampung. Barang-barang perkakas apa semua kena beli baru. Kena duduk rumah baru. Kat sana kampung dah jadi I jadi orang kebun. Tak nak anak orang Taiping. Tak, bukan masalah tak nak orang Taiping. Kita kerja dekat sini. Kita buat kerja dekat sini. Kalau kita kat sana, nak buat kerja sana, nak kena set up habis semua dekat sana. Itulah cerita dia. Ya. So, nak tak nak kena raya sini. Ya, ada Raya je. pertama. Kita orang ada je plan nak
sewa rumah lah apalah untuk ni. Tapi costing lagi apa semua. Kita orang boleh lebih baik jimat. Sumpah ramai teka boy. Bola ayo. Ni apa? Alamak, dah. Terbongkar lah rasa dia. Maksudnya dia akan ada anak lagi kedua. Oh, mana dah hang anak kedua. Okeylah. Okay guys, stay tune guys. Saya yakin ni boy. Saya yakin 510 kali yakin baby girl. Buat relax je. Kita dah tengok kan kawan-kawan kita teka boy ke girl kan. You rasa siapa yang paling pandai? Kita kena tengok lah siapa yang betul. Betul kita sebab kita tak potong kek lagi ni. Dia keputusan dia apabila kita potong kek tu baru kita tahu keputusan dia. 2 hours later. Mana kek kita? Jom. Okay guys. Kek dah siap. Inilah hasilnya. Okey, apa-apa pun warna dalam ni kita orang okey je. Okey, kita orang tak kisah baby girl ke, baby boy ke. Mana pun tak apa. Sebab kita dah menantikan ini selama berapa tahunnya? 2 kan? 3 tahun. Dah dekat 3 so kita tak kisah. Janji sihat. Ini jadi anak yang soleha. Dah ready ke nak potong? Korang dah ready ke? Korang pejam mata. Pejam mata. Pejam mata. 1, 2, 3. Daripada sini. Bismillahirrahmanirrahim. Takut lah. Kejap. Mana ya? Bagi kita tengok. Walaupun dah tahu tapi excited juga. 1, Korang dah ready ke? 3. It's a girl! It's a girl! Nak perempuan. Girl lah korang. Girl lah nampak tu. Pink dalam ni. It's a girl! Suka tak? Betul Nak lah. sangat. Dia nak sangat sebenarnya anak perempuan. Ya Allah, dapat juga anak perempuan. Alhamdulillah. Okay, hari ni Abang Metean nak beritahu dekat mama Malu kita. dengan Umi. Anak kita orang boy ke girl? Sebab hari-hari tanya. You sampai tak nak beritahu. You I okey je. tak, Yang sebenarnya nak menjawab dia ni. kita orang nak buat majlis tapi macam terlalu Tak apalah, ini je. Tak apa lah, kita orang post dekat konten je lah. Okay. Okay. Tekan dulu. Girl. Boy. Yeah. Girl. Okay. Jawapannya ialah Dia nak bagi tahu takut. you lah bagi tahu. Okay. 1, 2, 3. Sila kata boy. Dia tak kisah. Tak percaya. Sebenarnya yang tahu dah saja. Encik dah tahu dah. Dan joker. Ni orang pertama yang tahu. Ni tak ada siapa tahu. Dia kat manja lah, kat manja juga. Nama anak kita dah ada dah? Nama tak ada lagi lah. Belum? Belum. Mana macam mana? Oh, tak ada. Dia tak ada nama apa pun. Yamaha lah. Tak yalah, yang mana? Ni sebab ni baby girl. Ha. Baby girl. Hello Kitty! Pakai Hello Kitty. Korang rasa nak letak nama apa? Amos Hello Kitty anak dia. Korang cuba komen nama apa ke bawah sesuai. Tapi nama tu naklah Islamic sikit, nak ada macam bermaksud yang Nak bagus. berapa? Nak berapa? Nak dua. Nak 2 je. Sebenarnya kita orang benda ni rahsia lama lah. Mengandung pun rahsia, gender pun rahsia. Sebab yelah kita orang lama sangat menunggunya. Lama sangat kita orang menunggu. Akhirnya dapat anak girl. Rezeki, terima kasih Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, kau bagilah ke kami pemudahkan segala urusan ya Allah. Ya Allah, kau bagikanlah anak kami jadi anak yang soleha.
Terima kasih ya Allah kau bagi kami tambah lagi peneman hidup kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, kau kuatkanlah tiang keluarga kami ya Allah. Amin. Yalah korang, itu je lah video kita pada hari ini. Thank you. Okay, kalau korang suka video ni, korang jangan lupa like, subscribe and share. Kita jumpa lagi next video. Lagi satu, nama komen kat bawah. Ha. Mana nak tahu nama korang terpilih. Cik nama korang. Okay, kita jumpa lagi. Bye.